dan pasukan Vipers dan juga ATM. Mereka akan diarak bersama dengan pegawai perlawanan dan juga bendera kejohanan. Penting untuk memburu kemenangan yang seterusnya, terutama bagi pasukan ATM. Manakala Vipers masih lagi dihantui untuk mencari kemenangan mereka yang pertama. Peluang untuk Daniel dengan satu rembatan. Terkena tiang sekali lagi. Yang memaksa pengadil untuk memberhentikan ketika perlawanan. Baik untuk Alif, satu peluang. Dia gemar untuk melakukan percubaan dalam kedudukan seperti itu. Kebolehkan itu antara percubaan ataupun peluang terbaik. Namun belum ada ruang dan peluang untuk mencipta nama selaku penjaring gol. Dan ruang untuk Vipers. Setelah dua kali percubaan berjaya ditepis keluar sapuan. Dan kekalutan itu disempurnakan, ambil kesempatan untuk mendapatkan jaringan yang pertama. Syakir Irfan. ATM menerusi Azik. Alif berjaya lepas masuk dalam kawasan tidak berjaya lagi untuk mendapatkan jaringan. Namun ada dakwaan terkena tangan. Namun nampak sepertinya ada layangan kad kuning yang akan diberikan. Namun masih ada pertikaian. Nampaknya layangan kad merah kepada Daniel. Mungkin kerana rasa ketidakpuasan hati Imran dan juga Faris. Mudah untuk Imran. Jaringan penyamaan terhasil untuk pasukan ATM. Cukupkan jaringannya ke-6 peribadinya untuk pemain berjersey nombor 17. Saksikan dengan penuh ketenangan. Jangan berikan sebarang tekanan. Bahaya. Ruang yang sudah pun terbuka untuk Rafiq sekali lagi. Hadapan dengan Safwan. Terkena palang. Di tiang di sebelah kiri itu menjadi penyelamat. Satu-satunya peluang untuk Vipers. Peluang yang kedua untuk Vipers. Fakrul. Kali ini juga tidak berjaya. Dua kali anak muda ini mempunyai ruang dan peluang untuk mendahului pasukan ATM. Bersedia untuk meraihkan sebenarnya. Dan hon panjang dibunyikan. Satu kebangkitan yang cukup bermakna untuk pasukan Vipers. Mereka mendahului dengan satu gol. Kemudian mereka bangkitkan dengan kedudukan dari sepakan berlaku. Dan saya boleh katakan Faris antara watak yang dominan untuk didapatkan.